Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Khairi Afif. Video kali ni kita nak team building. Dekat mana? Janda baik. Janda baik. Jadi bas dah sampai dah. Jom. Yes, kita sudah sampai area Bayi Surya. Selamat datang ke Janda Baik. Hai. Ketibaan Datin Kuantan. Assalamualaikum. Welcome to Janda Baik. Oh, sedap tidur. Jom. Activity of the day. Masa tuan-tuan bergerak, saya akan bagi satu amount. Contoh, saya kata saya nak RM5 dua. So tuan-tuan kena cari pasangan cukupkan RM5 dua. Boleh? Ready? Dia kena tulis dekat tangan ni berapa harga. Yang pertama sekali, sebelum mula nanti bulan pusingan pertama. Okey, pusing. Pusingan pertama. Saya nak RM RM2.40. 50% mana 50%? 50%. 50%. 40% dah. RM5 berapa? Dah cukup. Ni RM2. RM2 20%. 20%. Lagi. Aduh, lebih. RM2 berapa? Empat juga. RM5 RM40. Ya, RM2.40. Okey, baik, saya akan tukar dia punya coding dia. Kalau saya sebut jam ini bermaksud jam out. Kalau saya kata jam left bermaksud jam right. Okey, standby. Jam out. Jam out. Jam in. Jam left. Tengok tu, jam right. Ada penting. Okey, sekali lagi, jam in. Jump out. Jump in. Jump out. Tengok ada yang salah. Kalau saya kata nombor 3 legit. So jadi yang kena correct. So dalam selamatkan diri. Tak menudari. Cepat. Okey, lagi sekali. Okey, kiraan. Standby. Nombor 2. Saja. Okey, kepada polisi. Lah, nombor. Saya kena buatkan lah. Nombor 9. Siapa kena tangkap? Yang kena tangkap kat sini. Okey, yang kena tangkap kita nak bagi denda. Dia denda. Baik, mana mengaksikan aktiviti, saya nampak aktiviti tak ekstrim sangatlah. Walaupun di Kau apa ni? Daun apa ni? Daun keladi. Bukan. Daun lerek. Ni spesies lerek ni Buat lemang. spesies lerek untuk berbunga, Tapi tak ada masalah. Tuan-tuan boleh pakai. Dekat hujung sana tu banyak. Nanti ni kalau tu saya nak bagikan 3. Satu daun ni 3 Balut dia senang je.
Balik macam tu supaya dia tak keluar. Supaya tak keluar. Oh, gitu je. Contoh ni contoh. Contoh. Nanti tak buat yang terbaik daripada saya, okey. Lepas tu ni ikat sikit. Lepas tu ikat dengan getah. Bukan getah, dengan Survival lah. survival lah. Carilah tali-tali apa. Kalau saya pakai benda ni je. Ni dia punya ni. Ni boleh je buat ikat. Masuk dalam ni 3 saya nak 3. Nak 3. 3. Oh, ya, beras masuk dalam tu. Beras. Macam lemak kan? Bukan. Jangan buat macam lemak. Kalau buat macam lemak memang tak masak lagi. Okey. Okey, masukkan 3. Lepas tu masukkan air. Air paras ni. Biar tenggelam ni nasi dalam beras dalam ni. Okey. Tak ingat. Parah ingat. Okey, letak je tengah-tengah. Api banyak ni. Abu kuat ni. Sama juga dengan lauk. Lauk pun letak sekali. Biar bukan buluh yang lain. Satu kumpulan saya akan sediakan bukan sedia. Saya akan suruh potong dekat situ. 3 setiap kumpulan. 3 bulan. Okey, 3 bulan. 3 ruas. 2 untuk ikutlah 2 untuk lauk ke 1 untuk tapi saya syorkan 1 untuk beras, 2 untuk lauk. Okey? Kita nak tahu nasi kita masak macam mana? Macam mana? Bukan. Dia bila air menggelegak, tinggal tunggu dalam 10 minit ke 15 minit. Lepas tu angkat dia jangan buang air. Air dia dalam sandar dulu. Dekat mana-mana. Bolon ni akan terbakar kat sini. Jangan pusing. Dia tak akan pecah ataupun bocor. Bagi dia sejuk dulu. Bagi dia sejuk sikit baru dia buat keluar dia punya nasi ni. Lepas tu kita boleh hidang. Okey? Cara nak masak kan. Pastikan kau dah masak tu daun dia, tekstur daun dia dah akan bertukar kepada kekuningan. Kuning. Ini pun kuning. Yang ni pun terbakar kat luar kan. Tapi cerita dia air akan menggelegak. Tunggu 10 ke 15 minit lepas tu baru angkat. Okey. Sebab tujuan saya panggil kat sini supaya tuan-tuan akan bagi sama rata sebab bulu sifat dia bawah ni akan tebal. Sana akan nipis. Jadi nanti potong bagi sama rata. Untuk masak nasi ambil tebal sikit. Ambil tebal sikit. Lepas tu anda bagi-bagilah 6 kumpulan. Sama-sama potong kan? Sama-sama potong. Sama-sama potong bukan boleh? berbuat. Yang ni tebal sangat dah. Saya tak tahu. Memang tolong akak. Kalau tak cukup sangat boleh ambil 1 ruas lagi kat sini ya. Okey, potong dia. Ni kat bawah, biar dia ke bawah ni. Dipotong. Yang ni untuk dia punya tampal dia lah. Ni ambil jalan macam ni. Siapa nak potong? Kita dah cari kayu-kayu api. Kayu-kayu api. Jom. Okey. Api kita dah start menyala. Sekarang kita dah cari ni. Daun apa? Larik. Daun lerek. Ni untuk masak nasi. Okey, sekarang aku pergi ambil ni daun pandan, daun kari, and then sekarang kita jumpa pokok limau. Kita nak buat tom yum. Ada perancah tom yum dia bagi. Jom. Kita ambil. Okey, perkembangan semasa masakan kita. Ada. Tom yum. Lengkap hari ni. Ada daun pandan, ada limau, ada limau purut. Komplit. Tengok dia Syah ni enggak yang dia Syah. Sebab api dia pandai kat situ. Kan? Master Chef. Bertungkus mulut untuk menghidupkan api dan menjayakan survival kita. Kalau ni tak jadi kita tak makan tengah hari ni. Jadi ni makanan tengah hari kita. Kena buat sedap-sedap. Apa komen Syasha? Komen. Tom yum kita lah paling top. Mantap. Ya, Kak Miza. Harap kita dapat menang lah untuk Tom Yum Kung kita. Kata-kata Kak Noh, chef, master chef. Terbaik. Jiran mari tengok. Terbaik. Okey Kak Noh. Nah. Okay, Tom yang terbaik. Tom yang terbaik. Itu je kata-kata. Itu je. Kak Wani. Tom Yum Kung. Sedap. Tom Yum Kung. Balik. Ini api besar. Okey, kita melawat tim apa ni? Tim apa? Speedmart. Oh ni barang-barang Speedmart. Madani. Jom. Api besar. Okay. Wah, tim Speedmart. Apa menu hari ni? Hari kita makan Ayam toyek. Ayam tom yum juga. Oh, api dia. Api tak boleh gilai ni. Kena duduk sini. Okey.
Kita datang melawat tim HR. Bekerja sikit ha. Baju kotor. Sama lah kita. Ha. Nampak pekerjaan. Menu apa ini? Ayam 3 rasa. Ayam 3 rasa? Wow. Mana api? Api menyorok. Aku menyorok malu. Api malu. Api mari dia menyorok. Aduh. Jom next team. Ni team apa nama dia? Kalau api ke sana kan dia Baru nyala. malu lah. Smackdown. Jangan sampai kita sepeda. Okay, good luck. Bye-bye. Hai Kak. Hai. Kita melawat tim Abang Pejas. Tim apa ni? Durian. Oh, durian. Ambil gambar durian. Boleh ambil gambar. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tegak. Okay. 1, 2, 3, 2, 3. Okay. Cuba tengok. Ni dah buka dah sememeh apa penat. Menu apa? Rahsia. Okey. Saya nak pergi bertugas. Cara nak angkat. Dah keluar air. Tak jatuh tu? Oh, pakai tu je. Tapi kuah dia keluar lah jadi ni. Yang ni, ni tak apa ni air je ni. Yang ni kena angkat dah. Ni kejap. Boleh itu? Allah, keluar dah kuah. Aduh. Allah terbalik. Sekejap. Kejap. Saya pegang. Pegang ha. Okey. Woyo gelegak ni. Ni nasi kita. Saya nak rayu ni. Ni kita punya kita punya tom yum. Alhamdulillah. Tengok aroma dia. Nak barang. Wah. Barang pergi sana. Wow, daknya ayam kita. Wah. Ayam tom yum. Ni lagi sudah. Bismillah. Daknya. Ambil lah cawan tu. Tak kuah dia. Kasih dah. Tu nanti melimpah. One restaurant. Oh, daknya. Komen Kak. Oh, Kak Noh chef terbaik. Wah. Macam Thailand ke macam Melayu? Ni Thailand punya ni. Thailand punya. Thailand mari ni. Thailand punya tom yum. Tom yum. Kau. Ku punya. Kau padu. Kau, padu. Wah. Memang padu ni. Tom yum dalam kelapa. Tak ada jual kat kedai. Masak dalam bulu, letak dalam kelapa. Ni ayam tom yum. Kita ambil rasa. Memberikan pada petani hari baik. Kumpulan masing-masing. Okey, kat sini ya. Ini kat sana. Nama klasik chicken marinade ayam. Chicken marinade dah sakit ni, bengkak dah. Buat kayu basah tetapi dengan sokongan padu dan Sekarang kita kena ikat ni. Bagi naik macam tim sebelah je. saya akan lock yang paling tinggi yang paling tinggi. Sekarang berlangsungnya game aktiviti air. Jadi sekarang ada 3 grup sedang bertanding. Jadi inilah strategi dia orang nak tutup semua lubang jadi dalam ni ada bola. Jadi semua tim kena buat macam mana pun nak tutup semua lubang ni. Nanti isi air sampai penuh. Okey bos. Ready? Oh, tukar cebok. 3 Masuk. Oh, gue mandi dah. Okey, kita tengok tim ni. Okey, go. Kalau bocor. Ada bocor dah. Cari tiga tukar.
Okey ke? Okay, settle aktiviti sungai. Kita makan tu. Penuh kopi. Makan makan, makan makan. Makan makan. Makan makan. Oh, dah. Ha? Kenapa? Oh. Dah makan makan. Ahli baru. Boleh, boleh. Habis ada macam salis lagi kan? Kan sanggup, kan sanggup. Apa dua? Last sebelum balik makan lagi. Wow, tom yum. Sedap. Daging black pepper. Menu last sebelum balik. Ni apa? Daging black pepper. Daging black pepper. Ayam goreng. Tom yum. Sorry tawa. Tak kata. Tak bisa komen. Sekejap lagi naik pas, tidur semua. Semua liner. Kita dekat balik. Dia orang jauh. Terengganu, Kuantan. Sebelum balik, kita main carom. Sana tengah main game mula. Let's go. 84 good year kak? Dengan ini berakhirlah team building 2025. AIA 2025. AIA 2025. See you next year. Bye-bye.
Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. 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 Bye-bye Kuantan. Terengganu. Bye. Okay. Penat dah semua. Semua penat dah nak balik. Bye. Bayar berapa ringgit? Nak balik dah. Bye. Nak balik dah. Bye-bye. Bye-bye. Tidur.